Kalau contoh niat nazar, kalau aku dapat 4 flat nak botok rambut, bilakah wajib tunai nazar itu? Adakah wajib tunai terus atau tak apa kita 3 hari baru botok kepala? Ini kepala botok tanya. Dia kata dia menazar kalau Allah berikan dia nikmat dapat rumah, dia nak cukur kepala botok. Ini bukan nazar, ini kepala otak dia panggil. Nah, itu bukan nazar. Nazar ni nak buat kebaikan, nak buat kebajikan, nak beri sumbangan, nak tolong orang susah, nak jamu orang makan. Tu nazar. Mu cukur rambutmu, kenyang tak orang kapur makan rambutmu, rebus ramai-ramai. Boleh sepuyuk, bagi gitu. Semulut seorang suap. Bongok tu. Asal-asal nazar cukur kepala. Nazar apa bodoh gitu. Nazar ni buat kebajikan. Nazar cukur kepala tak jadi nazar, tak ada faedah. Nazar berjalan kaki. Kalau dulu SPN nak jalan kaki dari Terengganu sampai Kuala Berang. Nazar kawak kering mu. Dah utong pun jalan kaki. Mu terkejung gaung mu tak apa. Faham? Biar nazar ni memberi kebaikan pada orang lain. Nazar, kalau aku dapat rumah, beli rumah flat sebuah, aku nak beri ke Masjid Pulau Ketam RM1,000. Baru nazar. Buat kebajikan. Cukup kepala korok dia. Tak makan rambut mu ke mana? Buat khabu mangga ke mana? Kalau benci ingat, daripada dulu, daripada kita budak-budak je. Nazar cukup kepala. Nampak dia cukup kepala. Nazar ni berniat nak buat kebajikan. Faham tak? Nak sedekah kipah. Kalau dulu SPN nak pergi kipah 2 hotel ke masjid, itu baru nazar. Kalau aku maknanya baik sakit ni, nak pergi RM10,000 ke pondok, madrasah, tu baru nazar. Cukup kepala. Tak nak rambut. Masuk ke mana dah rambut? Gula kuning ke mana? Bukan marah. Beci tu. Tak reti-reti.